Okey sahabat. Ini bunga memplas Daun ni selalu orang buat getah pasir. Kalau bunga ni lepas ambil memang confirm madu wangi. Bau bunga betul ni. Oh, sedap bau dia, kan. Pokok memplas. Kalau orang dulu dia buat getah pasir daun dia. So, jom. Masukkan apa tu? Asak daun apa tu? Apa itu kita potong lagi? Barang best geng. Dia lain sikit. Cuba tunjuk Min. Okey. Ni kang rendah. Ini lebah liar tu. Kalau sengat. Oh, tu dia, geng. Terlindung sikit, geng. Sekejap, Oh, tu dia. Dia meraung dah. Oh, rendah betul sarang dia. Lebih sangat kan. So, hari ni kita bersama sahabat-sahabat kita nak ambil madu tualang sama sahabat-sahabat kita. Okay. Terbaik. Black sama Black. Mambang. Black suku apa, Black? Suku Semelai. Semelai. Okey. So, geng, kita kat kawasan Beluka dan sini banyak kawasan duri-duri lah. So, kita clearkan duri-duri, sarang kat dalam tu. Inilah sarangnya. Rendah betul ni. Boleh pegang ni. Dan ni kali ni betul-betul rapat lah. Oh, tu dia. Jarang-jarang nak dapat sarang tualang sedekat macam ni. Selalu kena mendongak kan. Kali ni boleh capai dek tangan ya. Okey. Bila ada tak ada ni. Mungkin madu tak ada kot. Ada tu sikit, tak ada belakang je. Ada sikit depan. Tu. Ini jalan. Hujung tadi tu kan? Ni. Ni dia. Dia punya bunyi dia. Ni kita makan nak. Oh, apa kita buat keluar? Buat keluar. Oh. Ni kali kedua Kali kedua. Kali pertama itu hari banyak mana banyak ni? Tak banyak lagi. Banyak ah. 3 kilo. Oh, 3 kilo. Oh. Tadi kita ambil sarang kali kedua, hasil dia sikit. Lepas ni kita akan pergi ke tempat lain pula. Kita ada 2 sarang yang rendah lagi yang kita nak ambil. Bertarung nyawa mendapatkannya. Itulah madu tualang. Bukit didaki, lurah diturun, onak dan duri ditempuhi demi madu tualang, tempatan terbaik. Okey sahabat, pagi ni Tiang Pak Sun dapat 1 sarang.
Sarang ni agak rendah lah, kita panggil rendah lah. Tapi lebah dia macam lebah Apis dorsata. Orang kampung panggil lebah tualang. Ni. Dia lebah tualang ni tak semesti bersarang di pokok tualang sahabat Ada banyak juga dia bersarang pokok lain. Dan ada kadang masa dia ada sarang di pokok rendah, ada sarang pokok tinggi. Ni dia. Pagi ni kita nak ambil. Ini sarangnya lebih kurang sedepa Okey. So geng, saya lupa nak perkenalkan lah. Ini sahabat Banet tak kenal, semua kenal lah. Ini Anwar. Ini Black. Tadi kita dah kenalkan lah. Seorang je pak, joki kita. Mana? tu joki Kapil. Bang, sini joki. Lari Kapil. Dia ni joki ni pemalu sikit nampak. Malu. Pemanjat tualang paling muda ni. Single and available. Oh. Belum pernah disentuh. 17. Ada dapat 17 bang? Belum? 8. 18. 18 dah. Oh. Mantap. Ini nama dia akar sampai. Kita orang panggil akar sampai. Sebab dia memang sampai ke atas. Sembarang lebah nanti ni sebab kena ganggu. Madu ni manis tak pak? Madu manis. Tahun ni apa dapat 6 sarang ni yang pahit. Isi boleh tahan kan? Isi boleh tahan? Isi boleh tahan sahabat. Cuma tak nampak lah macam apa. Antum tak boleh. Lebah berapa banyak sahabat? Lebah banyak yang bawah. Belum injek. Oh dah ada injek. Okey sahabat, ni madu yang kita baru turun. Jadi sesiapa nak madu ori boleh jom PM apa sana Okey, cuba rasa Mak Min. Oh ya. Okey. Okey, ambilkan satu pak. Kita sebabkan sarangnya banyak, kita potong lah Terbalik pak tu. Pisau tu terbalik. Pisau terbalik pak. Jangan rasa. So, Pisau terbalik. Tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti Mak Min pandai dik. Rasa apa Mak Min? Masih belum mak. Nak kena fikir luar rasa apa. Itulah kelebihan madu lebah hutan sahabat. Kita tak tahu bunga apa yang nak ambil lebah. Tapi rasa memang sedap. Macam ada asas masin ada. Masin ke masam? Tak tahu asam- cakap. asam Masin masam. atau masam macam tu lah. Ni rare lah. Oh. Terbaik sahabat. Kita tutup, kita ambil pokok lain pula. Alright. Terbaik. Tu pemanjat kita tu tengok. Okey geng. Sarang ketiga pula. Mana pak? Ini sarang ketiga yang hari ni kita nak ambil. Okey. So kita kena jalan kaki lah kali ni. Sebab ada gate, kereta tak boleh lepas. Motor boleh lah, tapi kita motor satu je, kita jalan kaki. Sebenarnya musim madu ni berbeza. Berbeza. Kalau tualang tu biasa bulan 5 ke atas. Jadi permulaan pokok rendah lah. Macam yang kita ambil hari ni. Tetapi tahun ni agak berbeza sikit. Sebab mula daripada awal pokok tualang dah start dah. Dia dah start awal. Apa naik tu pak? Santai dulu. Pantai Ada sekarang. juga askar bawah tu. Musim quinin. Oh, Okey. Ada juga askar bawah. Makan atas ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni tak ada askar dalam. Oh, Ni tak. musim quinin Ada juga. Mayang keping dah buat kan. Sekarang masa untuk jalan kaki masuk ke dalam. Bertarung nyawa mendapat
Okey sahabat. Ini sarang ketiga. Sarang ni kita tak jumpa lagi. Cuma ada sahabat kita pesan dekat pokok sepetih, tak jauh daripada pokok sepetih. Kau carilah akan jumpa satu sarang ni kata. InsyaAllah isi dia banyak. Jadi kita pergilah cari-cari dalam hutan ni, jumpalah. Yang steadynya, pencari madu ni dia boleh kesan. Walaupun sahabat tu beritahu dekat hutan sekian ada pokok sepetih. Lepas tu tak jauh dari pokok sepetih tu ada satu sarang. Jadi kita cari, tak sampai setengah jam terus jumpa sahabat. Pokok yang dia tanda tu. Tengok tu yang dia tanda tu. Ni. Tu yang besar tu. Ni. Dah tu. Dia tanda dengan akar, dia lilit. Jadi kita dapat kesan lah. Tu di atas sarang. Sarang besar. Boleh tahan. Itulah kehebatan dia orang ni. Kalau handphone hilang dia tak boleh cari. Tapi kalau sarang lebah, so cari memang dia dapat. Walaupun dalam hutan dia pesan pokok sepetih dekat pokok sepetih je. Hutan sekian-sekian boleh kesan. Tak sampai setengah jam dapat terus. Nampak dia tanda. Okey. Ni buah termasuk buah boleh makan juga ya. Buah pauh kijang kalau kita orang sini panggil, tak tahulah tempat-tempat sahabat semua. Ni Pauh kijang. Pauh kijang. Boleh makan Black? Boleh tapi dia ni muda, maknanya tak boleh makan lah sebab muda ni kita tak suka yang muda. Makan. Ni kita pengambilan sarang ketiga. Tengok sahabat semua. Sarang dia boleh tahan anggaran 7-8 kilo lah kalau dia tengah padat. Tapi tak tahu banyak bunga lagi. Tu dia. Besar sarang dia. Sedepa. Lebih sedepa rasa ni tak? Sedepa lebih lah ni. Sebab Lebih. kita dari bawah nampak kecil. Kalau sampai sarang besar. Besar kan? Kalau kita tengok Apa sun terbaik madunya ori tak perlu diragu. Bertarung nyawa mendapatkannya. Itulah madu tualang. Bukit didaki, lurah diturun, onak dan duri ditempuhi demi madu tualang, tempatan terbaik timin. So geng tengok tim Apatsun punya nak jaga kualiti madu tu, dia trim dulu sarang tu. Kepeng tengah trim dulu. Pasal dia tak nak bagi bercampur dengan apa tadi nama? Maluk. Maluk ataupun asli panggil tekom. Kalau dia bercampur dengan madu, kata Banet dalam tempoh 2 minggu madu tu akan rosak. Rasa madu pun akan berubah. So nak kekalkan kualiti, dia trim betul-betul dulu, tak nak bagi bercampur Boleh. Okey lepas. Alhamdulillah. Yang ni agak gelap sikit. Tadi apa sikit warna dia Tengok. Cantik pak sarang baru Berhenti rehat jap. Tengok orang amalkan madu punya tenaga. Jadi Okey sahabat. Ini sarang yang ketiga kita ambil tadi. Dan alhamdulillah rasa dia, tapi rasa dia agak unik. Rasa memula rasa asam asin. Lepas tu kemudian terasa seperti susu, krim berlemak. Okey, kita cuba abang Amin dulu, Mak Amin rasa. Bismillahirrahmanirrahim. madu fresh macam ni lah, rasa dia punya fresh ni. Tapi memang dah tiga sarang yang kali ni semua ada masin. Iyalah. Dia masin dan masam Sedap Black. Terbaik. Terbaik. Madu fresh. Pak. Kita dapat rasa fresh. Terbaik Pak. Bertarung nyawa mendapatkannya.
Hari ni kita sarang keempat dalam satu hari. Bukan sarang, pokok keempat. Sarang dia lebih lah. Ni pemanjat kita hari ni. Amir. Ya. Amir daripada suku Jahut. Jahut. Yes. Okey geng, yang keempat ni lagi best geng. Yang pertama, kedua, ketiga tadi kawasan belukar. Tu kawasan belukar panas lah. Yang keempat ni kawasan hutan besar. Dan yang kita nak pergi ni ke pokok tualang. Okey, dekat tengah hutan besar. Bagi penerangan Tu ambil ni. Ni apa ni meh? Ni spesies strap lah, pokok strap. Oh, Tapi dia punya getah ni boleh makan. oh boleh makan. Boleh makan, tapi boleh buat ubat rambut juga. Oh, Orang dulu kan. ni yang diorang pakuk-pakuk ni Ni. buat Buat ubat rambut lah ni. ubat rambut. Ha, Oh. orang dulu ni. Akhirnya sampai. Orang naik ke? Ada naik. Macam tak ada je. Habis ha. Habis orang naik je. Orang ambil lah. Orang nak ambil. Okey sahabat. Hari ni pokok yang keempat. Pokok yang keempat. Tapi yang itu kita dah pernah ambil ni. Hari tu tinggal 6 sarang. Tapi tengok gaya dah lesap gayanya 4. Tinggal 2 lagi. Tapi tak apalah. Itu rezeki kita. InsyaAllah kita nantikan hasil dia. Moga-moga berisi sikit. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Walaupun ada 2 sarang, kita panjat jugalah. Sebab dah sampai ke pokok. 4 dah diambil orang lain ya. Okey. 4 orang lain dah sebat. Tinggal lagi 2. Bertarung nyawa mendapatkannya. Itulah madu tualang. Bukit didaki, lurah diturun. Onak dan duri ditempuhi demi madu tualang, tempatan terbaik. Tim Apaksun memang terbaik. Tim Apaksun terbaik, madunya ori, tak perlu diragu. Bertarung nyawa mendapatkannya. Itulah madu tualang. Bukit didaki, lurah diturun. Onak dan duri ditempuhi demi madu tualang, tempatan terbaik. Alhamdulillah. Ada 3 kepala. 3 kepala ya. Ni pemandangannya. Ni pokok dia. Pemandangannya cantik sekali. Tim Apaksun memang terbaik. Tim Apaksun terbaik, madunya ori, tak perlu diragu. Madu tualang, tempatan terbaik. Tim Apaksun memang terbaik. Tim
Okey sahabat. Ni sarang madu Yang kedua. yang kedua daripada Tiap Pak Sun. Terbaik tengok sarang tolang tebal sahabat, tebal. Okey. Nantikan daripada Tiap Pak Sun. Tutup habis ni. Tutup habis. Kita semua dah selamat keluar. Ni sarang madu Tapi banyak yang kosong ni atas ni. Dia bercampur kosong dengan tak. Okey, kita potong yang ini. Okey. Apa dulu? Ambil mana? Okey, tipu kita. Amin. Okey. Manis kan? Wangi. Boom. Madu fresh memang terbaik. Tak boleh lawan Madu fresh memang terbaik. Okey, nak madu fresh cari Pak Sun je, tak payah cari orang lain dah. Alhamdulillah selesai juga beraktiviti hari ni Seharian beraktiviti daripada pagi, awal pagi sampai nampak dah malam dah pun. Okey, so belum video ni siap dah ada orang tempah madu dah. Pasal saya tanya dekat kawan-kawan ada siapa yang nak kirim madu, dah ada dah. Tapi saya tak cakap ramai, sebab kalau saya cakap ramai takut saya tak boleh nak bawa. Saya garanti ramai yang akan nak madu ni. Okey. So, tengok apa? Okey sahabat. Hari ni memang mencabar. 4 pokok rasa madu berlainan. Tapi 2 daerah sahabat bukan satu daerah. Kalau sahabat nak tahu warna madu tempatan macam ini. Perhatikan. Kalau sahabat beli madu dengan pencari madu tempatan takkan dapat rasa yang sama setiap kali beli. Itu perbezaan madu tempatan dengan madu import, madu tiruan dengan madu yang pakai bunga tayar tu. Ni. Yang ni kita rasa sendiri rasa sama sini. Rasa masam dan masin. Rasa masam dan masin. Memang Dan lemak. Sebab madu lebah tempatan kita ni sahabat, hutan dia ratus ribu spesies pokok. Tak mungkin rasa yang sama dan warnanya pun sama. Sebab tu jika sahabat belilah madu dengan siapa saja tapi pastikannya ori. Okey. So saya dah dapatkan stok madu saya. Anda bila lagi? Okey. Sementara tengah musim dapatkan madu terbaik daripada Apak. Okey Pak. Okey, sekali saja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye. Onak dan duri ditempuhi demi madu tua.